Okey, dalam peperiksaan Bahasa Melayu, SPM dan juga PT3, ada soalan-soalan yang bersifat kabur. Yang calon disuruh untuk ulaskan sahaja. Ulaskan, maknanya topik itu tidak diberi kata kunci seperti sebab, kesan, langkah, kebaikan, keburukan, peranan. No keywords at all. So you are just given a picture and you're supposed to ulaskan. Okey, jadi bagi membantu anda menulis karangan berkaitan dengan ulasan ini, saya nak ajar satu teknik baru hari ini. Salin semua, teknik ini adalah teknik FCUK. F merujuk pada apa? Faktor-faktor. Faktor-faktor. C, ciri-ciri. U, usaha-usaha. Dan K, Kesan-kesan. kesan-kesan. Dan kesan-kesan kita semua tahu terbagi pada Baik dan buruk. kesan buruk. Okey, perkataan lain bagi faktor ialah seperti punca, sebab, ciri-ciri, sifat-sifat, usaha-usaha, langkah-langkah, cara-cara, tindakan-tindakan, kesan-kesan, implikasi, akibat, ada kebaikan, ada keburukan. Jadi bagaimana kata-kata kunci ini dapat dipergunakan untuk jawab satu karangan yang dalam bentuk gambar ataupun karangan dalam bentuk ulasan pada peringkat SPM, katakan ulaskan, and there is no keywords. No keywords given. How to do? Simple. Kamu boleh tuliskan, kamu boleh jadikan FCUK ini sebagai kehendak soalan. Kerana soalan tidak ada kehendak yang jelas, kita boleh gunakan semua ini dalam menjawab soalan. Contoh, aktiviti perkemahan. Bolehkah saya tulis satu perenggan, kesan baik ataupun kebaikan aktiviti perkemahan? Bolehkah tak boleh? Boleh. Jadi satu, tuliskan semua, salin kebaikan aktiviti perkemahan nombor satu. Bolehkah saya tulis satu perenggan yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyertai aktiviti perkemahan? Am I going out of topic? No, I'm still writing about perkemahan. Okay? Jadi langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar terlibat dalam aktiviti co-curriculum mungkin amat sesuai untuk menjadi penutup gambar. Kamu nampak gambar tadi kan? Viviana, show again the picture. Gambar ini jika keluar dalam peperiksaan, penutupnya amat sesuai, kita tulis langkah-langkah. Jadi satu perenggan lagi dalam tangan. Seterusnya lihat, bolehkah saya tulis satu perenggan tentang ciri-ciri sesuatu perkemahan? Ciri-ciri perkemahan. Perkara-perkara yang dibuat dalam perkemahan itu. Bolehkah saya tulis aktiviti-aktiviti yang ada dalam perkemahan? Walaupun aktiviti tidak diambil dari sini, kamu boleh tulis aktiviti perkemahan. Apa jenis aktiviti yang diadakan? Jadi melalui daripada gambar pun, kamu boleh dapat kata kunci yang berguna. Walaupun pada dasarnya soalan ini tidak ada kehendak yang jelas. Okay? So can I write some more? What else can I write? Daripada sini. Bolehkah saya tulis sebab-sebab pelajar harus menyertai aktiviti seperti ini? Kan. Boleh. Saya boleh tulis sebab-sebab pelajar-pelajar harus rajin menyertai aktiviti perkemahan. Itu ada sebahagian daripada ulasan saya. Boleh tak saya tulis dalam pengenalan, I create my own pengenalan, I say, sebab-sebab pelajar kurang berminat dalam aktiviti perkemahan. Can or cannot? Kan. Can. Jadi tuliskan sebab-sebab pelajar kurang berminat. Sebab-sebab pelajar kurang berminat dalam aktiviti perkemahan. Mungkin boleh jadi pengenalan saya. Tengok, ini pengenalan saya. Yang mana penutup tadi? Langkah-langkah menjadi penutup saya. Jadi dengan menggunakan FCUK, faktor-faktor, ciri-ciri, usaha-usaha dan kesan-kesan, saya boleh mencipta satu rangka, satu perkara, satu skop untuk satu perenggan untuk menghasilkan karangan yang baik. So kalau soalan tak ada kehendak yang jelas, don't worry. You still can write and you can still decide your own keywords. Dan satu lagi perkara yang perlu ditulis di sini adalah setiap aktiviti yang kamu tulis itu, setiap perkara yang kamu tulis itu, jangan lupa dijawab soalan-soalan seperti
apa yang berlaku, siapa yang terlibat, bila diadakan, di mana diadakan, bagaimana perkemahan ini dibuat, dan mengapa perkemahan ini penting bagi para pelajar. You just answer these questions. Make sure dalam karangan itu semua persoalan ini turut dijawab. Dengan ini, apa yang diharapkan daripada anda satu karangan ulasan akan menjadi jawapan yang lengkap. Okey, hari ini soalan apa keluar di sekolah kamu? Gambar apa diberi? Kereta api. Kereta api, KTM, kereta api Tanah Melayu. Just one picture. Ulaskan pengangkutan awak. Bolehkah saya tulis kepentingan pengangkutan awak? Boleh. Bolehkah saya tulis langkah-langkah memajukan pengangkutan awak? Sebab-sebab orang Malaysia menggunakan pengangkutan awak. Ciri-ciri pengangkutan awak. Pengangkutan awak murah ke mahal? Murah. Jadi salah satu ciri pengangkutan awak murah. Boleh saya tuliskan dalam karangan. So whatever picture, ulasan, ulaskan. Saya boleh cipta karangan saya sendiri berpandukan keywords yang telah pun kita putuskan melalui SCUK. Boleh faham semua? Alright, thank you.